Bukan soal cukup ataupun tak, sebenarnya lebih kepada persediaan. Ramai orang rasa sebenarnya cukup je dengan satu gaji. Tapi sekarang ni aku nak kongsi kenapa kau kena ada lebih daripada satu punca pendapatan. Okay, yang pertama adalah kerana kos hidup semakin naik. Barang dapur naik, minyak naik, sewa naik, tapi gaji still maintain sama. Kalau kau harapkan gaji semata-mata, lambat laun kau akan struggle untuk survive. Ini reality. Yang kedua, benda yang tak dijangka boleh jadi bila-bila masa. Kereta rosak ataupun tiba-tiba sakit, kena tolong family yang mungkin tengah susah. Kalau tak ada simpanan ataupun pendapatan ekstra, kita boleh jadi sangat tertekan pada waktu itu. Yang ketiga adalah extra income ni bukan semata-mata duit sebenarnya. Dia akan bagi kita pilihan. Contoh kalau kau penat dekat tempat kerja sekarang. Kerja sekarang toksik contoh. Kalau kau ada side income yang kukuh, kau ada option untuk slow down, cari kerja lain ataupun kerja sendiri. Jadi itu 3 sebab kenapa kau kena ada extra income. Sebenarnya dengan teknologi yang kita ada sekarang ni, banyak peluang yang ada. Buat servis, dropship, jual produk digital, jadi content creator. Semua tu boleh mula daripada phone je. Pesanan saya untuk korang semua, ingat income utama untuk kita survive. Tapi income extra ni bagi kita peluang untuk hidup dengan pilihan. Jangan tunggu nanti, kau kena mula sekarang. Dekat Beg Biru, aku ada kongsikan peluang. Nanti aku boleh contact korang boleh nilai dulu peluang yang aku akan share nanti. Hidup ni takkan berubah kalau kau sendiri tak berani melangkah. Tak kisah jalan tu perlahan. Yang penting kau mula. Sebab diam tak akan bawa kau ke mana. Satu langkah kecil boleh ubah seluruh arah kau.